Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera rakan sahabat. Alhamdulillah jumpa lagi pagi ni dalam MSZ Jelai River Channel. Okey sahabat, macam biasa rutin harian ke sungai, menengok perkara hasil-hasil sungai. Semalam tak banyak hasil semalam, dapat 2 ekor. Seekor bau, seekor teresuk ataupun anak kalor. Itu je lah hasilnya. Tak semalam kurang ikan air besar tahun ni, kurang ikan. Tapi air banjir tahun ni ikan super kayangnya banyak orang dapat. Orang lah dapat, banyak yang dapat super kayangnya. Jelawat ori, jelawat ori banyak orang dapat tahun ni banjir. Cuma saya je belum ada rezeki lagi. Okey sahabat, tanpa buang masa lagi, jom kita pergi tengok perkara apakah hasil pagi ni. Maju terus. Jari pertama pagi ni, jari ni dah melepek tepi-tepi dah. Cari galop, pacok galop. Tahulah ada tak ada hasil ni. Ni kayu mana tak tahu. Campuh. Campuh aja weh. Tak mau ikan sini. Campuh ni. Tak ada ikan ha. Maju terus. Okey sahabat, jari yang kedua, jari banyak lepik mata tepi-tepi dah Tak banyak dah, lapar nak menahan jari. Sepok menahan jari dah tak banyak. Ini pun sampah dah. Memang kena alih ni. Mengalih ni tak ada tempat mengalih. Tak ada spot nak mengalih. Ada benda ke? Maju terus sahabat. Jari ketiga, harap-harap ini adalah hasil. Spot ni boleh lagi lawa lagi. Cuma ada lekat sikit sini, ada kayu apa ni. Pangkat ni. Spot ini boleh lah harap sikit. Air surut ni biasa ubi, mudah. Ubi pun tak ada. Seperti ini lekat sikit. Lekat tak beria. Ada ubi-ubi. Ada. Mana ubi ke? Oh, kuat. Alhamdulillah, ada hasil.
Rezeki pertama sahabat, yang kuah. Yang ketiga. Belakang ni cung sikit lah spotnya. Okey, maju terus sahabat. Alhamdulillah rezeki pertama ikan jengkuo. Jari seterusnya 3,5 inci ni atas tepi. Atas tepi. Ini pun tak tahu nak letak ke mana. Alih. Nak letak ke mana tak tahu ni. 3,5 inci ni. Lepek-lepek ini nak rezeki. Bau menang tak ada bertempat. Bau. Alhamdulillah. Bau kuning buat abang pening. Ada kening. Alhamdulillah. Rezeki kedua. Target bau ada. Alhamdulillah. Ada kena. Masih kedua. Lepas banyak cara tu. Tu dia. Tengok air sikit. Ada dah. Ada 2 ekor. Di sini. Okey dah tu. Alhamdulillah, maju terus. Okey sahabat, jari yang seterusnya. Spot lawa ni tak kata ada ikan. Mesti ada. Spot cantik-cantik ni. Mesti ada ikan. Sini kayu di kepala ni. Wih, air ni. Oh. Tak nak tengok. Nolak jari ke tengah ni. Tak ada spot lawa.
punya comel spot. Ada sahabat. Okey, jari seterusnya. Ini pun tepi-tepi. Ada spot nak kena hat tu. Banyak jari nak kena alih petak lah pulak. Ada tu coki ekor, nampak macam ekor ikan ara. Nampak halus lah. Ikan ara. Bertahan juga kasar ara ni. Alhamdulillah ada nambah lagi. Ara. Alhamdulillah ada rezeki lagi. Ikan ara. Bolehlah hasil jual pagi ni. Nang box ekor 2 lagi pakai juga. Hasil. Dekat tengah belakang sikit saja. Cari kat tengah. Itulah. Ekor ara je. Maju terus sahabat. Petak kalah bawa alih. Okey, jari seterusnya. Jari ni belakang tu lekat kayu tu, tunggu tu. Mencari-cari bau. Lekat tunggu belakang. Alhamdulillah terus muncul. Baru-baru air surut ni banyak lah dia. Oh, pasar ni. Bau gantang. Gantang tu maknanya besar sahabat ya. Bukan spesies bau ni, spesies bau gantang. Spesies bau gantang tu dia gelak sikit. Tak mau lah pula. Tu dia. Alhamdulillah. Aduh. Okay. Kena juga ketengok tu. Tunggu kayu ni. Senang juga. Cok. Angkat pa. Ada mana barang padu. Aduh. Juga. Okey sahabat, maju terus. Okey sahabat, jari yang seterusnya.
Spok ni pun lawa juga. Tapi tak makan alis lagi. Alis semalam. Spok baru alis semalam. Yelah semalam baru alisnya. Tak ada alis juga. Tak lawa sangat. Bukanlah tempat tak lawa. Lawa pun tak ada. Tempat aku main lawa. Maju terus sahabat. Jari ni petak ke awak atas tebing ni kena bawa turun ke dalam air. Ini kawasan kerbau. Habis langgar di kerbau. Tambah ke dalam air. Jari dia minci setengah ni. Baru saya kau tengah alat je. Menang jari ni. Lawak mengenang. Tak ada. Balik sahabat, maju terus. Okey sahabat, tengok jari dalam Sungai Kenung ni. Jari ni memang saya tangkap lagi lah. Bukan benda tak koko ada kerat tengah alat baru turun. Sebabnya biasa musim banjir tu kerat tengah alat dia masuk hulu-hulu sungai. Manalah tahu kau nak rezeki. Ada kerat tengah alat baru nak turun. Sebab tu tak angkat lagi jari ni. Tak ada target keloh tu. Target kerat tengah alat kok ada. Kalau dulu-dulu lah, dulu-dulu tengah alat ada masuk sungai ni musim banjir. Sekarang ni payah nak dapat ni. Tak ada dah masuk agak ni. Dia tak berangkat lagi ni. Mana tahu kau nak rezeki. Kalau ikut air guna tak sesuai. Air mengalir. Ada. Bau kasar ada. Bau kasar sebara. Tak ada ke? Tak ada ke? Maju terus sahabat. Okey sahabat, jari terakhir pagi ini. Apa hasilnya?
Baik, tak lekat. Kayu bawah ni. Pasal lubuk ni dalam. Tak nyangkut lah. Tak sampai je kot ni. Tak ada ke? Biasa kerja lawat mudah masuk. So, penuh ni bila air besar. Tahu ni tak dapat. Hari tu yang kena jari dia macam setengah gumpat. Setengah kilo. Rasa saya kasar kasar masuk anak sungai. Hari ni kena tengah alat jari tu. Tak ada. Kerandang. Tak ada weh. Tak ada sahabat. Ini je lah hasil pagi ni. Alhamdulillah. Hasil sungai Jelat. Baun 2, jengkuar seekor, ara 2 ekor hasil. Hasil jualan pagi ni. Petang semalam. Seekor kalor dengan seekor bau hasil petang semalam. Okey sahabat, jom kita pergi jual ikan pula, maju terus. Tak ada weh jelawat. Orang lain je menggasak jelawat. Oh. Ha? Mak nak dah beli keloh dah. Keloh. Oh, keloh lagi sedap daripada jelawat. Jelawat batu ada lah. Batu sedap juga weh. Manok memang suka sangat jelawat batu. Masa dulu orang Favorite. Macam mana? kalau kena yang apa Yang nama kecil yang Pelik. isi ni apa? Bau naik kau mati. Mati pula ke? Tak malah tengok. Tak makan Ha. mati lah. Kenyang sangat. Air Lawat 2 ekor. air banjir makan banyak. Kenyang sangat. Ni siapa Zamri ni? Ah. 2 ekor kacang lawat. Oh, bau sekali. 2 kilo lebih. Dan 2 kilo lebih ekor. 1 kilo lebih ekor. Mati. Mati oh sayang. Lampau tu saja. Lampau. Kalau mati boleh jual tak apa juga. Ini mati lebih daripada menggotok. Motor ni tak apa. Tengok kan tak bagi. Tak apa, tak ada pantai. Tengok tak bagi. Kalau motor juga ya, sama jago ni saya. Saya tak dadai. Lagi dia boleh jalan. Banyak ikan lampau. Masa banjir. Katanya hilang. Masa banjir. Biru juga hilang. Ini benar perah dah. 2 kali. Tak ada ara. Dari sini ke topik sini. Dekat itu dah. Main dalam 9-10 kilo. Oh. Ni hak siapa ni? Ni. Tegak. Oh, janganlah. Abang video. Marah lama dah dulu. Hari Jumaat tu lucu. Hari Sabtu tu angkat dekat kail. Kalau letak di batu atau dekat ujung pun tarik batu jatuh. Ikan ni mahal sekali. Dia angkat, pergi angkat semula. Berapa kilo tu? Mati. Lagi sang. Sang. Bocor plastik. Ibu yang baru. Tak apa. Dia sudah ambil air payar situ dah. Penuh bok dah air payar ni. Juga ni kita air payah. Kelai payah banjir ni. Memang 1,000 lebih sayang. Bau musa air banjir, lepas banjir ni sedap. Kasar-kasar. Betul 3 ekor. Betul. Betul begitu.
Geko. Mati pula. Air. Dalam kuala yang kecil. Dengan kecil air masak. Ubi je hidup tadi. Kaloi. Itu kaloi lah. Puyuh. Tersuk. 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 Mana gasak gelawak. Oh lah hidup gasak jelawat saja emosi ini. Kira lah. Ori ke sangka ke kola ke jadi jelawat. Jelawat saja orang. Orang lah gasak. Ha? Tanya ada Sungai Kenung tak ada weekend dah. Tak ada dah. Ini Sungai Jelap lah ke. Kenyang-kenyang lah. Bulat-bulat lah ke perut. Biasalah musim banjir. Bau gemuk. Makanan banyak sangat. Ikan goreng yang tengah minit pating dah. Oh, mu kuning-kuning pula ke ha. Pating. Tahu. Banyak bau kuning-kuning pula ke ha. Kalau ada nak tengok lagi. Kayak mana? Tadi ikan mana tadi? Ikan tadi mana ambil tadi? Ikan keloh. Keloh. Oh, ke keloh. Tak ada dah lah. Musim ni keloh kurang. Tadi kita angkat lah. Keloh kurang mana musim ni. Banjir ni ada ni. Ada tapi kurang sangat. Biasa saya kalau musim banjir paling tak ada pun 6-7 ekor mesti dapat punya. Ini mana ada 1 ekor tak dapat. Dia bentah pasir jelawat. Itu lagi sini sekarang dia pangar je tu. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni dapatlah RM86. RM86 alhamdulillah lah rezeki untuk pagi ni. Okey, semoga berjumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dek. Upah dah dapat. Bye bye. Jangan lupa bye bye. Benda pula angin tak moliknya. Aduh. Kakak bye bye. Kakak sesemu tak bersihat sikit. Hari ni muk lain je ni. Tak nak bye bye ni. Kenapa?